Ingat lepas PRN Johor nak berehat, tapi video semalam banyak view dan komen. Terus semangat. Hari ini saya tak pakai baju kuning. Simpan sekejap untuk PRN Negeri Sembilan. Video semalam ramai betul orang view dan komen. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang komen, jaga tepi kain parti sendirilah. Buat apa nak sibuk pasal parti orang lain? Mula-mula saya ingat nak jawab komen-komen tu. Tapi bila fikir-fikir balik, kalau komen nanti bertambah-tambah sakit hati dia. Dari balas komen macam tu, lebih baik saya buat video baru. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Saya mulakan dengan satu soalan. Korang rasa masa PRU 16 nanti, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan bergerak solo atau bergabung? Saya tak nak cerita pasal Perikatan Nasional sebab cannot brain. Korang tengoklah sendiri masa PRN Johor lepas. Masing-masing guna logo Perikatan Nasional tapi masing-masing bawa haluan masing-masing. Okey, kita kembali kepada soalan asal. Korang rasa masa PRU 16 nanti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan bergerak solo atau bergabung? Soalan ini penting sebab kita sebagai rakyat dan pemerhati boleh jangka apa akan berlaku menuju PRU 16 nanti. Walaupun tanda-tanda Barisan Nasional akan bergerak solo masa PRU 16 nampak jelas, tetapi jangka masa setahun lebih menjelang PRU 16, macam-macam boleh berlaku. Sebelum tu, saya nak bagi tahu, ini adalah jangkaan saya sahaja. Saya mulakan dengan andai kata Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bergabung. Maksud bergabung ni, masuk PRU sebagai gabungan, walaupun menggunakan logo masing-masing. Tidak ada kerusi bertindih. Yang pasti alasan yang akan digunakan adalah tidak lain dan tidak bukan demi kestabilan politik. Apa yang akan berlaku jika mereka bergabung? Tak ada apa-apa yang akan berlaku. Business as usual. Habis tu, PRN Johor, PRN Negeri Sembilan dan Melaka, macam mana? Itulah kehebatan mereka. Mereka akan cari jalan, putar balik sehingga penyokong-penyokong mereka percaya. Siapa yang untung? Mereka masih kekal berkuasa. Penyokong masih kekal dapat habuan. Rakyat dapat apa? Seterusnya, kalau Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak bergabung, betul-betul bergerak solo masuk PRU 16. Maksud bergerak solo ni, semua kerusi ada calon masing-masing. Apa pula akan berlaku jika mereka bergerak solo? Kita dapat tengok masing-masing keluarkan secret weapon masing-masing. Ialah, sekarang ni masing-masing masih dalam kerajaan pusat. Masing-masing tahu apa yang berlaku. Sebagai contoh, mungkin laporan RCI kerugian tabung haji 30 bilion akan didedahkan kepada umum. Dan mungkin ada banyak lagi pendedahan yang akan berlaku. Dalam hal ni, rakyat akan untung kerana dapat tahu perkara sebenar dan boleh menilai. Tapi korang jangan seronok cepat sangat. Sebenarnya, secret weapon ini jugalah yang akan jadi bargaining chip untuk mereka bergabung atas nama kestabilan politik, kononnya. Sebenarnya mereka ni dah sampai pada satu keadaan yang tiada lagi jalan untuk berpatah balik. The point of no return. Terlalu banyak kompromi. Terlalu banyak janji yang dipersoalkan. Terlalu banyak kepercayaan yang telah terhakis. Sebab itulah wujudnya parti bersama. Bukan sekadar untuk menjadi satu lagi parti politik, tetapi sebagai new force yang menawarkan satu pilihan baru kepada rakyat. Pilihan yang meletakkan integriti, bertanggungjawab dan keberanian melakukan pembaharuan sebagai keutamaan. Point of no return bukan pengakhiran. Ia permulaan kepada perubahan. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.